TMJ dibuat marah, menganggap T4 Ultras Malaya ini sebagai tindakan yang memalukan. Pemain ke-12 skuad Harimau Malaya membuat aksi protes kepada pengurusan pasukan kebangsaan dan juga FAM ketika Malaysia berdepan Nepal. Seruan itu dilakukan oleh Ultras Malaya yang menaikkan T4 bertuliskan jangan gadai maruah negara, maruah bukan untuk digadai, selesai segera, sepanjang aksi antara Malaysia dan Nepal dalam saingan kelayakan Piala Asia 2027 di SNBG. Gesaan Ultras Malaya itu berhubung isu membabitkan pemalsuan dokumen 7 pemain skuad Harimau Malaya yang digantung Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA ketika ini. Melihat itu, pencetus Revolusi Harimau Malaya Tunku Ismail bereaksi panas dengan mengatakan rakyat Malaysia begitu tergesa-gesa menggunakan isu ini untuk memburukan kerajaan dan FAM. TMJ turut mengatakan selagi CAS belum membuat keputusan, semua dakwaan dan tuduhan tidak boleh dianggap sebagai kebenaran mutlak. Mereka begitu tergesa-gesa menggunakan isu ini untuk memburukan kerajaan dan FAM. Tidak adil untuk menghukum mana-mana pihak sebelum proses pengadilan CAS selesai, ujar TMJ.